Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Sejambak kasih buat peneraju acara, barisan hakim yang arif dan saksama, barisan pendidik yang bervisi dan rakan-rakan seperjuangan yang saya muliakan. Seorang ahli pujangga pernah menyatakan bahawa dunia adalah milik mereka yang membaca. Untaian kata yang cukup padat dan perlu dijadikan sebagai panduan kepada mereka yang dahagakan pengetahuan. Kamus Dewan Bahasa dan Pustaka mendefinisikan membaca sebagai perilaku memerhatikan isi sesuatu yang tertulis atau bercetak dengan telitinya. Maka, berdiri teguhnya saya di sini untuk membincangkan sebuah wawancara yang bertajuk Membaca Teras Masyarakat Berilmu. Hadirin yang dihormati, pada zaman teknologi dan digital kini, amalan membaca semakin lama semakin dipinggirkan. Anak-anak muda tidak lagi kehulur kehilir dengan naskah buku. Membaca merupakan satu aktiviti yang mampu menambahkan ilmu pengetahuan, membawa kita menerokai dunia yang luas. Kini membaca bukanlah terhad dengan cara konvensional, dengan naskah-naskah bercetak. Dengan menggunakan telefon pintar, bahan bacaan boleh kita bawa ke mana-mana sahaja. Lihat tokoh kebanggaan kita, Pendeta Zakbar. Membaca bukan lagi sebagai tablet pengisian masa lapangnya, namun telah menjadi darah dagingnya. Kesannya, ilmu-ilmu pengetahuan beliau mekar dan harum, tidak dimamah masa. Kedua, aktiviti membaca mampu meningkatkan penguasaan bahasa. Wawancara yang dikeluarkan oleh Universiti Tun Hussein On menyatakan bahawa tren membaca bukanlah semakin menurun. Namun sebaliknya, tren membaca berjaya ditingkatkan. Akan tetapi, sayangnya, membaca telah beroleh kepada pembacaan kandungan digital yang lebih ringkas, seperti berita pendek, caption media sosial atau artikel ringkas telah menjadi pilihan utama para pembaca. Pembacaan yang ringkas ini sebenarnya akan membawa kepada kurangnya penguasaan bahasa sekaligus membawa kepada kurangnya pembelajaran yang bermakna. Bahasa bukan sahaja digunakan dalam seharian bilik darjah. Penguasaan bahasa sebenarnya boleh menjadi sebagai cerminan kepada peribadi seorang insan. Kementerian Pendidikan Malaysia telah sedia upaya untuk meningkatkan tablet membaca dengan memperkenalkan program nilam. Ayuh rakan-rakan seperjuangan, mari kita sahut hasrat murni ini. Sidang Dewan yang dihormati, seterusnya ingin saya huraikan bahawa membaca mampu meningkatkan berfikir secara kritis dan kreatif. Umum tahu bahawa rancangan Kementerian Pendidikan Malaysia 2026 menekankan supaya berfikir secara kritis dan kreatif. Membaca merupakan satu aktiviti yang dapat merancangkan imajinasi para pelajar melalui bait-bait kata dalam pelajaran yang bermakna. Saya yakin dan pasti bahawa sidang dewan mengenali sosok ternama seperti Albert Einstein, cendekiawan tamadun yang mengubah dunia ini, menyatakan bahawa semakin banyak saya membaca, semakin saya sedar betapa sedikitnya yang saya tahu. Mengakhiri pidato saya ini, ingin saya tegaskan lagi bahawa membaca teras masyarakat berilmu. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.